Hai, selamat datang ke Jeti Mersing. Hari ini, saya akan bawa penonton semua ke Pulau Tioman di Negeri Pahang untuk aktiviti snorkeling. Mesti semua dah tak sabar-sabar nak tahu kan? Jom! Kepada anda yang nak pergi ke Jeti Mersing Johor ini, anda boleh memandu sendiri atau menaiki kenderaan awam. Jika dari Kuala Lumpur, anda boleh menaiki bas dari Terminal Bandar Tasik Selatan ke Terminal Mersing. Jika dari Johor Bahru pula, anda boleh menaiki bas dari Terminal Lakin ke Terminal Mersing. Pelancong yang menaiki kapal terbang pula boleh turun di lapangan terbang Senai Johor Bahru dan selepas itu boleh menaiki bas atau teksi untuk ke Mersing. Untuk pengetahuan anda, ramai pelancong yang menaiki feri dari Jeti Mersing kerana terdapat banyak fasiliti dan pilihan feri yang pelbagai. Perjalanan ke Pulau Tioman mengambil masa lebih kurang 2 jam menaiki feri. Harga tiket bermula sekitar RM60 bagi perjalanan sehala. Namun, tambang ini berbeza mengikut syarikat yang menawarkan perkhidmatan tersebut. Pulau Tioman merupakan sebuah pulau di Rompin, Pahang. Ia terletak lebih kurang 70 km dari Mersing, Johor. Pulau Tioman memiliki keluasan 39 km panjang dan 12 km lebar. Alhamdulillah, saya dah sampai di Terminal Jeti Kampung Tekek. Terminal penumpang Kampung Tekek merupakan terminal feri yang utama di Pulau Tioman. Ia diselia oleh Jabatan Laut Malaysia. Keluasannya adalah 2,000 meter persegi dan panjangnya pula 150 meter. Baiklah, kini tibalah masanya untuk saya bawa anda untuk aktiviti snorkeling. Saya pun dah tak sabar-sabar lagi ni nak buat aktiviti snorkeling. Jom bersama-sama saya. Baiklah, sebelum kita menjalankan aktiviti snorkeling, pastikan kita memakai pakaian yang lengkap untuk memastikan pengalaman yang kita perolehi semasa snorkeling nanti di tahap yang paling maksimum. Peralatan ini boleh dibawa sendiri ataupun anda boleh sewa di Pulau Tioman ini. Wah, seronoknya! Saya dapat melihat hidupan dasar laut seperti terumbu karang yang berwarna-warni, spesies ikan dan hidupan akuatik yang unik dan menarik di sini. Kalau anda berpeluang ke Pulau Tioman, jangan lupa untuk menjalankan aktiviti snorkeling di sini. Rugi tak cuba? Okey,
saya nak sambung snorkeling lagi di sebelah sana pula. Baiklah, saya cukup teruja dengan hidupan bawah laut yang saya lihat tadi. Terima kasih kepada anda yang menonton video ini. Semoga kita berjumpa lagi. Bye!